So dekat Taiwan ni ada basikal-basikal rental ni. So dia ada orang yang maintain kan. So dia adalah petugas yang maintain tu. Jadi, saya nampak atas lori tadi dia ada letak macam dua basikal tu mungkin rosak kot. Atau basikal yang perlu di replace. U-bike kan ni. Ini saya rasa kalau guna easy card ni boleh ni kot. Yes, on elementary. Mesti ada boleh guna easy card nak bayar ni. Oh, dia electric bike eh. Oh, rent nampak? Oh, rent via IC card. So saya ada easy card tu boleh tu. Okay. So dekat Taiwan ni memang easy card ni lama. Tengok dia bawa basikal tu. So mungkin untuk due for maintenance lah kot. Ataupun dah rosak. Tu spray apa tu? Alright.